Inilah dia set dolar Ramadan Dapur Cik Lah yang berharga RM219.90. Ada bang? Nak tahu? Okey main zoom saya tunjuk. Alright. Yang paling special ni kita ada asam pedas telur mayung. Buka puasa ni mesti confirm. Esok datang buka puasa kat sini lagi. Ada masak lemak daging. Pekat bang Kita memang mengetengahkan menu-menu yang sangat berbeza. Lepas tu kita ada ayam goreng kunyit. Ayam goreng kunyit bang Dan ada telur dadah. Telur dadah besar-besar bas bang. Betul. Ayam baik, kita puas hati. Ini yang paling special. Cakap kari nyonya 1000 bulan. Ini datang Dapur Cik Lah untuk buka puasa kena order yang ni wajib. Dengar cerita bang ni Kena menu pilih. terbaru Ya, ini menu baru dekat Dapur Cik Lah. Kita ada udang galah Oppo Jawa Cik Lah 6 ekor udang galah ni. Bukan banyak lagi. Ya, Tapi boleh tukar bang kalau nak king galahan. boleh. Yang ni kalau orang nak makan ramai-ramai boleh order yang 6 ekor. Oh. Tapi kalau datang 2 orang, puas hati boleh order king udang galah. Ya, ini untuk peminat-peminat togeh. Togeh yang sudah dikerabungkan, so kita panggil dia kerabu togeh. Yang bagusnya korang berbuka puasa dekat Dapur Cik Lah ni, korang boleh custom jenis masakan yang korang nak. Dan ada juga masak lemak diraja, asam pedas, sambal. Ada juga perecik. Api memang kena rasa ni dua masakan terbaru daripada Dapur Cik Lah. Resepi sendiri, ciptaan sendiri. Dan semestinya datanglah juga dengan nasi. Kes kita untuk RM219 ni untuk 3 hingga 5 orang makan. Tapi korang datang 3 orang pun kita bagi 5 nasi. Saya dengar ada satu lagi yang special bang kan? Ada lagi satu yang special. Ini yang paling special. Apa Bulan dia? puasa nak makan bubur. Hampa dapat bubur kacang hitam. Datang Dapur Cik Lah ni, kita mesti bagi yang terbaik. Korang nak cari pot berbuka dekat Shah Alam, korang kena datang Dapur Cik Lah. Berbekalkan RM219, korang boleh datang 5 orang. Yang paling penting bukan biasa-biasa. Kalau set macam ni bang kan? Nak kena booking ke macam mana bang? Kita sarankan korang boleh pergi kepada kita punya laman sosial untuk buat reservation. Kalau walk in pun boleh juga bang kan? Kalau kata korang tak sempat nak booking, korang waste je lah. Datang terus ke Dapur Cik Lah, boleh juga walk in. Kita terima juga. Yang paling penting tu, kita ada surau. Kita dah siap asingkan surau lelaki dengan surau perempuan. Makan kenyang tapi ibadah kena ingat. Alright bang. Betul. Apa-apa pun terima kasih bang. Sama-sama. Saya berbuka dulu bang Okey, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.